Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya ni tengah buka buku Bahis Al-Hasis. Lepas tu cadang, kita nak cadang saya ni daripada Mau'izah Resource bahagian editorial berterjemahan. Jadi kami cadang nak terjemah satu buku kitab yang begitu banyak ilmu dalam dia. Dan kitab ni tak ada terjemahan Melayu lagi, iaitu kitab Bahis Al-Hasis karangan Ibnu Katsir. Bahis Al-Hasis, kitab Bahis Al-Hasis, dia menerangkan tentang mustalah hadis. Mustalah hadis ni adalah satu cabang asas untuk mempelajari Islam. Iaitu mustalah hadis adalah satu ilmu yang untuk kita mengenal apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Iaitu Al-Quran kan wahyu Allah dan Nabi mensyarahkan melalui hadis. Jadi kalau kita nak cerita pasal mustalah hadis panjang, dia makan masa, banyak masa. Tapi yang ni dalamnya asas saja. Jadi insya-Allah nanti kita akan bincangkan satu persatu, dan hari ini kita dapat menerangkan apa itu mustalah hadis saja. Mustalah hadis ni adalah satu undang-undang atau kaedah untuk mengetahui sama ada sanad tu, mengetahui silsilah daripada zaman dulu hingga sekarang. Sanad tu apa dia? Sanad hadis, matan hadis dan perawi hadis tu, dan berbagai-bagai dalam hadis itu sendiri. Jadinya insya-Allah dalam masa akan datang kita akan menerangkan apa itu dhaif, apa itu hasan, dan apa itu isnad, ittisal sanad, masuk dalam macam mana boleh dikatakan hadis tu hadis sahih. Insya-Allah satu hari nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.